boleh katakan ramai, lebih daripada 34, kan? So bila kita cakap durian, kalau beli bukan musim durian, agak-agak harga dia mahal ke murah? Ke sangat mahal? Mahal daripada biasa, betul? Kalau biasa-biasa sekilo mungkin RM4, RM5, waktu off peak kan mungkin dah murah tu RM2, dan tu ketul sebiji pun mungkin RM40-50, durian yang tak ada kualiti, bukan musangking, bukan udang merah, bukan, mungkin RM50-60, right? Sebab bukan musim. Itulah fundamental. Kenapa harga mahal? Sebab bukan musim durian. Okey, sekarang kalau kata musim durian, kita peminat durian, kita nak pergi makan, ada banyak di 24 orang nak pandang lah, durian kampung dan segala macam kacukan brand durian, betul? So sediakan duit je, pilih mana yang suka, sediakan duit je, right? Contohnya udang merah atau musangking lah, famous, mungkin harga mahal kan. Kenapa dia mahal? Sebab sedap, nak buat kacukan dia, cerita lah macam-macam kan. So harga dia pun mahal, right? Sebab kualiti rasa dan juga permintaan yang tinggi. Jadi kita nak cerita pasal mahal ni sama lah, benda-benda yang kita boleh fahamkan. Bila bercakap pasal fundamental, it is about, kalau bahasa Inggeris dia 5 wife, 1 husband, kan? 5 wife, 1 husband, right? For what? Itulah. Kalau bahasa Inggeris dia itulah what, why, when, where, who, how. Ini bahasa Melayu dia lah. Apa, kenapa, bagaimana, bila, di mana, siapa. Right? Kita bercakap pasal fundamental is always berkisar tentang perkara-perkara ni. Benda yang secara naluri ataupun secara akal dan waras kita tanya, apa benda emas? Kenapa nak kena beli emas? Macam mana nak beli emas? Berapa banyak emas? Kenapa harga emas naik? Kenapa harga emas turun? Bila kita bercerita pasal benda tu, itulah fundamental. Right? Okey, boleh kan? So fundamental kita panggil asas lah. Asas kepada seluruh perkara ataupun perkara dasar. Apa-apa pun ini punca dia. Jadi pasal emas ni, kita sebagai pembeli, kemudian majoriti dealer dekat dalam ni, adalah satu ilmu yang bagus kita kuasai lahan-lahan, sebab dia memudahkan kita untuk prospektif. Jadi bila kita, contohnya lah, kita jual nasi lemak, orang tanya, ni sambal apa? Tak tahu. Ni pedas ke tak pedas? Tak tahu. Kan? Nasi lemak ni kalau dah bungkus, botol goreng, bungkus sotong, harga berapa? Tak tahu juga. Kan? Tiap-tiap nak ditanya. Jadi tak okey kan? Itu juga dengan perkara fundamental. Jadi kalau mungkin prospek kita, kan, bakal-bakal customer ataupun group kita bertanya tentang emas, hari Jumaat tu yang emas jatuh, apa salah? Iya ke jatuh? Entah, aku pun tak tahu. Tak okey lah. Dia tak boleh memberikan jawapan, sebab kita pun tak tahu apa yang berlaku. Jadi berbalik kepada attitude tadi, dengan perkara fundamental dia berkait rapat. Right? Jadi apa yang kita nak tahu, kita tak perlu jadi pakar ekonomi, kan? Macam-macam lah cerita dah, macam Tan Sri Zaiti Akhtar pula bercakap, kan? Ataupun dah macam Toke, tak apalah, macam Datuk Louis dia bercakap kan, cerita pasal ni ekonomi dan sebagainya. Itu korang ni tak payah. Kita level kita yang biasa-biasa je. Jadi saya rumuskan, sebab masa tak banyak, ini adalah perkara yang kita sering ditanya ataupun kita sendiri kena ambil tahu, kan? So kalau nak cakap kenapa ni pun dah berjela-jela dah. Kenapa kena beli emas? Satu, kenapa public gold? Kan, sedangkan kita jumpa kat luar sana, kita cakap, beli emas. Tempat lain dah sepah boleh beli emas, tapi kenapa kena beli public gold? Jadi kefahaman kita tentang public gold A sampai Z lah, kan? Love gold, love public gold. Jadi kita boleh sampaikan, perlahan-lahan kita belajar terus. Jadi secara naluri ya, basic benda ni, right? Manusia ni, siapa tahu ni kat mana? Istana negara yang baru kan? Emas ni kalau secara lumrah dia ataupun secara naluri dia dah memang built-in dalam hati, embed, kan? Lambang keagungan, lambang kemegahan, lambang jajahan, lambang kekuasaan, kan? Malaysia ni bukan emas lah, tapi color je emas. Kat dalam tu saya tak tahu. Tapi Sultan Brunei dia memang confirm emas, mengata-kata emas, kan? Jadi kita dah bercakap pasal emas ni sesuatu yang orang sebenarnya sangat dah faham. Tak payah cakap banyak. Cakap emas, orang dah tahu. Pergilah umur macam mana pun, ataupun dekat mana, orang dah faham dah nilai emas. Jadi kita kena ambil peluang kefahaman orang tentang emas tu untuk kita kongsi lagi. Macam mana semua orang dapat tahu tentang public gold. Right, dulu-dulu saya pasal emas ni,
sebelum kenal ataupun belajar public goal, saya tahu emas ni cincin, gantai, orang perempuan kahwin. Itu je. Tak lebih daripada itu. Kan? Orang lelaki tak boleh pakai. Nanti dah kahwin, beli cincin untuk wanita lah. Lepas tu orang perempuan yang baru emas. Itu je saya tahu tentang emas. Lain-lain saya zero. Memang tak tahu. Tetapi bila dah belajar dengan orang mengajar pun kan, sokongan, dorongan, input daripada mentor saya, Mama, kan, bagi tahu macam ni, oh, banyak rupanya emas ni. Right? Jadi orang sanggup mati sebab emas. Kan? Dia lumrah. Tak payah kita nak cerita apa pun dah tahu. Orang sanggup merompak, sanggup gadaikan nyawa, nak rompak gadai emas. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Encik Syukur kita kan. Right? Jadi orang sanggup mati sebab emas, sebab orang tahu nilai. Okay? Begitu juga dengan negara-negara yang dulu buat perang sebab nak dapatkan harta. Kan? Harta rampasan perang biasa emas lah. Kita tengok kan? Dekat yang baru-baru Libya dan jadi ini adalah perkara-perkara asas tentang emas sebab keperluan semua orang. Nanti memang semua orang nak. Kalau emas ni tak payah cakap sebab semua orang nak. Okey? Dia perang lah, dia cerita 300. Okey. Nak tunjuk antara perkara fundamental lah. Kita cakap tadi apa, bagaimana, kenapa. Kalau banyak nak cerita, jadi saya ambil satu contoh. Berkenaan tentang, kalau perkara fundamental, orang cakap tentang harga. Right? Berkenaan tentang harga sebab sebenarnya hari Jumaat lepas kan, saya ada share, Cik Jumpa ada share banyak. Dia share harga emas jatuh kan, dalam masa 1 jam 2 jam daripada 1,360 kan, dekat $30-40 drop semalaman. Jadi orang yang tak tahu menahu tentang fundamental, oh betul kan? Dia memang langsung tak tahu. Tapi orang yang follow fundamental ni, dia tahu apa yang sedang berlaku. Okey? Macam-macam lah news. Kita pergi satu persatu Tapi secara dasarnya, harga emas, apa sahaja perniagaan dalam dunia, apa sahaja yang melibatkan barangan dan sebagainya, dia mesti based on supply dan demand. Tak boleh lari. Bukalah buku ekonomi mana, belajarlah ekonomi macam mana, mesti ini adalah asas permintaan dan penawaran. Right? Begitu juga dengan emas. Harga ditentukan oleh supply dan demand. Ini adalah satu perkara fundamental yang sangat-sangat asas. Right? Jadi kita dekat website Public Goal, langganan ada Kiko punya kan. Ada line hijau, ada line merah, harga ada anak 3 segi, kejap naik atas, kejap turun bawah dan sebagainya. Orang yang mungkin kita tak pernah ambil tahu, tapi sebagai dealer Public Goal bagus untuk kita belajar dan fahami kan harga, kenapa turun, kenapa naik, siapa yang tentukan harga dan sebagainya. Jadi demand dan supply, ini dia punya curve lah. Kalau dari segi teori ekonomi, penawaran, senang cakap, kalau benda tu sikit, harga dia mesti mahal. Kalau benda tu banyak, harga dia murah. Kan? Macam tu je. Tak payah kita nak pandai-pandai sangat. Itu konsep yang basic. Jadi dalam dunia ni, siapa yang nak emas? Kita suruh orang beli emas kan? Orang tanya, tapi orang jangan tanya sebab dia tahu emas ni memang orang nak. So demand emas ni datang daripada beberapa sumber ataupun beberapa channel lah. Industri pembuatan banyak pakai emas sebab kegunaan emas ni banyak dia punya manfaat dia, disebabkan kualiti dia. Institusi keuangan, dia orang menggunakan emas. Right? Institusi pelaburan, okay, semua ni ada demand. Ni datang di emas. Dan juga industri barangan kemas. Barangan kemas ni almost 50%. Right, dalam dunia. Jadi demand, orang nak pergi gali emas, kuih emas tu sebab ni, kategori ni yang meminta, ada permintaan. Right? So supply pula. Supply ni adalah penghasilan ataupun bekalan. Bekalan ni datang daripada galian baru. Galian baru ni korek di lombong emas, korek industri mining ataupun kita semula. Emas scrap yang ada ni dia balik dan buat. Dan juga artificial. Artificial ni contohnya adalah instrumen keuangan yang tidak melibatkan physical gold. Right? Instrumen keuangan yang tidak melibatkan physical gold, kalau dengar, baca paper dan sebagainya, kita panggil electronic traded fund ataupun paper gold. Dia tak ada gold. Dia tak ada physical gold, dia hanya create sahaja account. Itu salah satu contoh kan, dia menawarkan emas ni. Jadi tak ada. Jadi bertaruhlah, orang nak beli, orang nak jual, benda tu yang akan menawarkan ataupun menyebabkan harga tu naik, turun dan sebagainya. Right, ni dari segi supply dan demand. Okey, harga, kalau dalam seminar saya selalu saya share kat mana harga emas ni, siapa yang menentukan harga emas. Right, kalau dulu-dulu dia punya association ni nama dia LBMA. Kat
London. Dia ada AM fix, ada PM fix, kan, harga. Harga tu sentiasa bergerak, tapi nak quote dia ada satu hari 2 kali. Tapi sejak dalam 2013-2014 tu dia dah panggil nama lain lah, IBA, ICE Benchmark something lah nama dia. So ni cara dia, mekanisme. Kita tak payah faham pun, kita tak payah nak jadi ahli ekonomi pun nak pening kepala benda ni. Kita tahu benda ni dikawal sedia, dikawal sedia oleh beberapa bank yang menentukan harga. Dia macam marketplace lah, dia menentukan berapa demand, berapa supply, dan dia quote harga. Right? Sebab tu kita tengok harga kat Kiko tu sentiasa bergerak, sebab sentiasa berlaku penawaran dan juga pembelian. Okey, boleh follow Jadi student ekonomi malam ni. Tapi macam inilah ni dia punya semua maklumat ni ada dekat website, Google je boleh keluar. Cuma kita tengok tu faham dan tak faham je. Kita boleh link dengan tak link je. Jadi pada malam ni saya cuba link sedikit-sedikit lah. Right? Kiko tu provider harga saja, bukan dia yang tentukan. Dia hanya provider tentukan. Ada banyak. Jadi bila kita dah bersama dengan Public Gold, kita dah berkenalan dengan Kiko. Lepas ni kalau nak tahu fundamental, bolehlah berkenalan dengan CNN, dengan Bloomberg, dengan Spotbox, dengan CNBC. Buka surat khabar boleh tengok berita bahagian bisnes. Kan, nak tengok apa? Tengok harga emas je, macam orang tengok nombor ataupun nak tengok sukan. Kan, kita ada something, macam sibuk sangat bisnes. Yelah, kita dealer Public Gold kan, so boleh jadi talking point. Tetap orang tahu, orang tanya, kita boleh share, kita tahu lah. Right? Okey, ni Kiko, semua ada pernah buka, jadi kita tahulah. Jangan orang tanya Kiko pun kita tak tahu. At least kita tahulah tu dia service provider untuk quote harga emas. Ni antara yang established lah. Banyak lagi sebenarnya, terlalu banyak. Okay? Right, jadi kalau kita cakap tentang harga, masih lagi fundamental harga kita kena tahu macam mana ataupun di mana diorang ni berada, macam mana orang ni berurus niaga. Okay? Jadi dekat dunia ni kan, kenapa yang famous New York je, kenapa London, kenapa Tokyo, kenapa Singapore? Ini adalah financial district dunia. Financial district dunia maknanya dekat situ semua perdagangan company-company besar, diorang melakukan urus niaga dekat sana. Financial, kalau macam Wall Street ni paling famous lah. Kalau kita dalam bersebut pasal fundamental, kita tak tahu Wall Street, sekarang ni kena tahu. Wall Street ni heart of world economy lah, semua kat sana. Semua syarikat giant juga semua ada dekat sana. Okay? Kalau dekat London adalah dekat Threadneedle District, dekat Bank of England, adalah financial district. Jadi kalau kat Malaysia financial district kita kat mana? Kat mana? Saya pun tak tahu kat mana. Financial district kita tak ada lah nak panggil district kan. Kita ada lah, kita punya bursa kan, dalam domain BSKL punya saham kan. So kat sini banyaklah syarikat-syarikat yang besar yang akan melakukan jual beli emas, supply, demand, dari segi physical gold dan juga electronic gold. Bila kita cakap emas ni, dia ada dua, physical yang kita pegang sekarang ni dan juga elektronik. Elektronik ni ataupun ETF, saham-saham yang disandarkan kepada emas. Dia tak ada emas. Itu perkara fundamental. Okay, bila cakap at least kita pernah dengar dan kita tahu. Tapi dengan Public Gold, yang lebih selamat adalah physical gold. Kita pegang lah. Harga saham nak jadi apa pun tak kisah, kita tidur malam lena kan. Nak emas, pergi kat branch ambil collect. Berbanding dengan kalau kita main saham dan sebagainya. Right, ni antara beberapa perkara keyword yang agak latest yang kalau kata nak tahu fundamental, ni semua perkara fundamental kan. Ini 3-4 jam pun tak habis kalau cerita 1, 2, 3 kan. Jadi saya hanya introduce saja supaya bila kita dengar berita ekonomi, kita tengok ada yang berkaitan dengan emas, ada berkaitan dengan currency exchange. Okay, kita tahu at least okay, macam ni. Okay, saya nak quote gambar ni lah, ni yang hari Jumaat malam kan, harga emas terjun biru kan, daripada 1360 sekitar tu hingga 1330 plus minus. So apa yang berlaku pada masa tu? Kenapa tiba-tiba harga emas jatuh? Dan orang akan PM kita, orang akan tanya, harga emas jatuh kan, nampak ruginya kan. Jadi kita kena educate lah. Kalau nak beli suka dan diskaun, harga emas kena jatuh, dia tak nampak diskaun, dia nampak rugi kan. Mana dia tak faham fundamental. Dan kita kalau kita pun tak faham fundamental, kita pun tak boleh nak bagi faham kat dia. Betul tak? Jadi harga emas jatuh kita nampak ni sebagai cost averaging, sebagai peluang untuk
stok baru kan, untuk tambah modal, tambah simpanan dan sebagainya kan. Kadang-kadang bila orang yang tak tahu apa-apa ni, bila kita ceritakan ni, dia dah minat nak jadi trading tak? Orang suruh simpan kan, dia nak main beli jual dah lain pula cerita ni. Itu satu perkara lain kan, terlalu banyak. Jadi apa yang berlaku pada hari Jumaat lepas, zoom kan, apa yang ada depan graf kan tu kan, yang nampak lah, wih, kerja macam bunuh diri lah kan. Jadi apa yang berlaku lepas tu adalah salah satu pengumuman indikator ekonomi di US, non-farm payroll. Okay, kalau kata tengok dekat Malaysia, kebiasaannya yang saya confirm, mungkin orang pernah dengar, Governor kita akan buat announcement, satu KDNKK, satu OPR. KDNKK ni GDP. Ini adalah pengukur tahap kesihatan ekonomi macam mana. Kalau orang demam, ambil temperature betul, 40 panas. Kalau ekonomi kita ada banyak, ada manufacturing, ada consumer, ada housing, macam-macam. Okay? Tak payah jadi pakai ekonomi. Saya cakap kita tak payah jadi pakai ekonomi, kita faham apa yang berlaku. Jadi pada hari Jumaat lepas dia announce non-farm payroll. Non-farm payroll ni payroll lah, gaji kan. Selalu dia berkaitan dengan employment, kadar pengangguran, kadar penawaran kerja. Jadi time tu US punya news tu kuat. Mana dia nak menunjukkan pada waktu announcement tu, US punya ekonomi macam bagus lah. Dia kuat. Jadi bila kuat, nilai US dollar menguat, dia dengan gold ni dia selalunya dia reverse. Kalau US kuat, gold akan jadi murah, minyak akan jadi murah. Kebiasaan, tapi tidak semestinya. Okey, cuba kita lihat tahun 2000 harga emas sekitar $300, plus minus. Harga 2011 harga emas sekitar yang paling tinggi lah 1,900 lebih kan, naik banyak. So dalam RM 1 gram dia tukar RM60. Tahun 2011 tu sekitar 180 lebih. Tapi kita tengok hari ni harga emas dalam US dollar 1,300 lebih, tapi dalam RM sekarang berapa? 187. Kenapa lebih kurang? Hari itu sampai 191. Ini adalah perkara fundamental. Jadi nak faham sebenarnya conversion rate, itu adalah perkara fundamental. Tak boleh nak dapat lah satu hari kan. Okay? Dan bila kita tengok berita-berita ekonomi dunia, World Bank, IMF dan sebagainya, dia orang cakap pasal Brexit kan. Macam mana Brexit dengan emas ni? Cerita dia kita tak payah nak faham tak apa, tapi kalau kita boleh baca, lebih bagus. Kita banyak ilmu, orang tanya semua kita boleh explain kan. Nampaklah credibility kan. Invest in knowledge dia kan. Azrael tadi begitu, invest in knowledge. Jadi lahan kita cerita kan. Dan bank sekarang ni, kalau ada dengar berita last week, apa berita paling menggempakan dalam industri keuangan minggu lepas? Contoh, berita tu berkenaan dengan negara Jerman. Ini adalah contoh perkara fundamental. Siapa dah dengar? Deutsche Bank. Deutsche Bank collapse, tutup. Deutsche Bank ni, kalau orang yang tak kenal Deutsche Bank, apa pun dia baca dia silap dia kan, ataupun hantar kau lah. Tapi kalau kita dah beli emas ni, kita cuba nak ambil tahu fundamental dan sebagainya. Sebab kita risau duit kita dengan Singapura dah almost RM3, dengan US dah RM4.3 sudah jadi paling setengah. Deutsche Bank ni, kalau digabungkan keseluruhan bank-bank besar di Eropah, combine asset perniagaan mereka, EU punya bank, lawan Deutsche Bank satu, Deutsche Bank punya aset lebih banyak. Punyalah hebat besar dan meganya Deutsche Bank ni. Right? Jadi bayangkan, ni fundamental lah. Kalau Deutsche Bank ni collapse, yang kecil-kecil ni, maksudnya apa? Tunggu masa. Gergasi ni collapse. Kalau tahun 2008, Freddie Mac, Bank Stern, Lehman Brothers punya ING kat US, bank-bank ni collapse kan. Ini perkara fundamental lah. Kita tak buat public good, kita tak baca berita ekonomi, memang kita tak tahu. Tapi sebab kita dah tengok graf harian, nak lock, nak jual dan sebagainya, jadi kita mula boleh belajar, lebih tahu apa cerita yang berlaku. Okay? Sekarang ni diorang cakap pasal NIRP, ZRP, negative interest, zero interest rate policy, negative interest rate policy. Kita tak payah jadi ahli ekonomi nak faham apa benda ni. It's too technical, tapi sebagai layman, orang biasa, kita boleh faham. Nak tahu ni Google, Facebook, saya pernah kali dah tulis lah apa benda
Sebab hujung dia impact kita. Sebab kita nak educate orang beli emas. Kenapa kena beli emas? Kan? Orang tanya kenapa nak beli emas? Kan? Kenapa nak simpan emas? Jawapan pendek saya senang je. Kenapa simpan duit? Kan? Beli emas nak buat apa? Kita menabung duit nak buat apa? Itu je. Cumanya beza lebih hemat ni inflation proof. Sama. Kan? Kalau tanya inflation proof nak cerita, kita boleh lah cerita ni. Kalau dia. Tapi untuk marketing, untuk sales dan marketing, tak perlulah cerita benda ni kan. Kita faham. Tujuan dia adalah ini bila fundamental ni kita tahu direction. Nak makan durian Musang King juga kita cari. Takkan. Kan dia bagi kita tahu ni durian ni. Ataupun kita nak memandu balik ke Kajang. Kita tahu direction ke Kajang macam mana. Kita takkan sesat sebab kita nak pergi Kajang. Tapi kalau kita nak balik Kajang, kita tak tahu Kajang ke mana, sampai tak Kajang. Mungkin tak sampai, mungkin lambat sampai. Orang pergi 30 minit, dia pergi 3 hari. Sebab fundamental tak betul. Jadi bila kita faham ilmu fundamental ni, keyakinan kita terhadap emas kan, takkan goyah. Sebab kita tahu kita punya kompas kan? Kita tahu apa yang sedang berlaku, apa yang bakal berlaku, kemungkinan yang ada. Right? Jadi informed decision lah maknanya. Right? Financial bubble dan sebagainya lah. Okay, dan sebagai orang Islam pun kita kena tahu emas ni suatu perkara yang kita tak boleh nak nafikan. Dalam Quran daripada zaman dulu yang Muslim emas ni adalah duit. Emas dan perak adalah duit untuk orang Islam. Digunakan dinar dan dirham lah. Ini antara ayat-ayat yang menyebut, yang quote macam-macam kisah lah, bukan semestinya duit. Berkenaan tentang emas dan perak. Okey. Agak-agak nanti Nabi Isa turun pakai emas sekat kan? Akhir zaman ni Nabi Isa turun itu cerita lah pakai duit apa. Jadi boleh pelajari, jumpa ustaz yang pandai cerita tentang emas dan perak di dalam Islam. Ini antara ayat Quran dan hadis semua. Jadi ini adalah perkara fundamental. Jadi bila kita fundamental, kita yakin kita punya kefahaman roh kita betul. Jadi kita buat bisnes public goal tak goyah. Kita seorang ke, ada mentor ke, orang taji ke, orang tai chi ke, orang tibai ke, orang kutuk dan sebagainya, tak apa. No, next one. Kita marketing, kita buat sale, orang nak beli, kita bantu, kita educate, kita share ilmu. Dia datang, dia condemn dan sebagainya, no, next one. Tinggalkan, tak payah kita buang energi untuk perkara-perkara yang tak diperlukan. Right, jadi masa pun dah tinggal 5 minit ke 10. Rasa sekitar tu lah understanding fundamental. Sedikit supaya kita boleh dah. Jadi bolehlah buka kan, kalau jadi kita buat soalan nak open for question. Yes. Macam mana bank boleh tutup? Kena faham how the bank operates. Capital, kecairan capital tak ada. Satu. Nombor 2, serangan. Ada orang bekerja bank kat sini. Off record dia punya ni, bank ni macam alung sebenarnya. Small bank eaten by the bigger bank. Alright? Okay, satu lagi fundamental. Boleh Google, belajar atau apa bank. Kita ambil duit dekat bank, urus niaga semua dengan bank, betul? Negara kita yang tak boleh urus bank ni adalah Bank Negara Malaysia, betul? Jadi bank-bank A, B, C, D, E yang ada semua ni, Limau ke, Unta ke, apa ke, semua berurus niaga dengan Bank Negara Malaysia, betul? Kawal sendiri. Bank Negara Malaysia ada urusan dengan siapa? Adalah dia berurusan dengan beberapa pihak lain. Yang senang cakap Federal Reserve. Macam mana kita ada akaun dekat bank-bank dan sebagainya, Bank Negara Malaysia pun ada akaun dekat Federal Reserve. Ada urus niaga dia buka akaun lah. Okey, bank-bank ni pula kalau dia tak ada duit, dia nak ambil kat siapa? Dia nak minta duit kat siapa? Okey, ada satu dinamakan Bank of International Settlement. Bank of International Settlement ni adalah bank kepada bank. Okey. Jadi kalau nak belajar boleh Google BIS, boleh Google IMF, boleh Google World Bank. Ni adalah bank kepada bank. Belajarlah. Bank of International Settlement. Ini adalah bank kepada bank-bank. Bank-bank. Bank kepada bank. Jadi kita baca tu kalau nak faham lebih detail bacalah, belajarlah. Tapi sebagai dealer kita tak perlu, tak payah pun nak cerita kat orang kan. Jadi kita faham what is happening. So that keyakinan kita dengan emas ni semakin kuat. Kan? Kita pegang emas orang tak goyah. Takkan goyah. Tapi kalau tak tahu maklumat ni pun automatik kot dalam hati ni kan. Dia
Daripada zaman Firaun lagi sampai Maharaja Cina Rom kita, everything emas kan, raja semua cakap emas. Okay, so macam mana bank tak ada duit tu, itulah dimakan ataupun dia mungkin business model okay, and then political, banyak sebab. Macam sekarang ni, satu sebab ni is they are going to negative interest rate policy lah. Ni salah satu restructuring yang sedang berlaku global. Okay? Macam Bank Negara Malaysia tu ni, bulan lepas dia announce penurunan interest rate. Kalau aware lah, interest rate makin turun. Satu dunia sekarang ni ke arah negatif, sedang zero interest rate policy. Jepun, ada few negara dah zero. Zero tu maknanya 0.25, kecil lah. Bila interest rate kosong ni, is free money. Shock up free money. The most expensive thing in the world is the free money. Bagi credit card free, bagi hutang free, bagi ni free, nak kan. So dia akan makan diri balik lah. And it happen at the global scale. Okay. Baik, soalan? Yes. Drug supply demand tadi. Dia satu equilibrium point. Okay. Yang point tu dia Okay, kalau market, kalau ekonomi bila kita belajar ekonomi, kita ada free market. Free market ni open for all. Ataupun kita ada satu lagi jenis market, regulated market. Free market ni open, tak kisah. Maknanya kalau kita nak jual beras kita harga macam ni, orang suka hati. Ada any willing buyer, any willing seller, dia akan okey. Tetapi free market ni, dia akan, harga tu akan mencari keseimbangan. Masyarakat akan nampak konsensus, mahal lah tak nak beli. Dah lama dia akan dapat konsensus, harga gula RM1.80. Okay, based on demand. Kalau demand banyak, production akan dipertingkatkan untuk supply kepada demand tu. Jadi dia boleh main harga kat situ. Orang nak aku up lah sikit. Contohnya lah. Okay, dia akan main. Dia akan bergerak. That is free market. Point tu adalah harga ketiga. Ataupun regulated market, ataupun REIT. Ni yang saya cerita ni basic Bila kita dah tahu faham basic, kita boleh nampak REIT market. Kenapa apa yang orang cakap tentang REIT market? REIT market ni bahasa Melayu ni apa REIT ni macam REIT, R-I-G, apa bahasa Melayu ni? Manipulated. Market yang dah tak tulus. Manipulated. Jadi kita nampak market sekarang yang sedang berlaku ni REIT market. REIT market. Market yang telah dimanipulasi ataupun dikawal. Jadi bila kita faham ni, bila tu lagi lah banyak cerita dia. Dan lagi lah kena simpan emas sebenarnya. Kan? Bila REIT market tu yang sebabkan harga emas sekarang 1,300. Tapi kita tengok analisa pakar-pakar semua, harga emas sebenarnya 10,000 satu ounce. Kenapa harga sekarang 1,300 tapi harga sebenar 10,000? Inilah REIT market. Nak tahu tu tengok movie, balik ni tengok Wall Street ke, Wolf of Wall Street ke, tengok Big Short ke, tengok The Money Never Sleep, Wall Street. Ada 5-6 movie berkaitan dengan duit ataupun REIT market ni. Okay, baik, soalan last. Okay, kalau tak ada, saya ucapkan kepada pengasih kerana sudi mendengar sedikit perkongsian. Jadi apa yang dapat belajar tu semoga kita dapat inilah kefahamannya dan lebih maju untuk kita menjalankan perniagaan public goal dan menambahkan keyakinan kita kan. Right? Yang saya cakap, tengok PG Code sendiri kan. Jangan ni bukan bisnes public goal, bukan bisnes datuk kan. Itu mereka punya sendiri, kita jaga PG Code kita. Jadi ada platform kat sini, kita boleh latih kan, cakap being confident. Jadi saya serahkan balik kepada MC yang handsome. Alright, terima kasih kepada Dr. Izwan, iaitu speaker yang beri ceramah mengenai understanding fundamental. So, cerita pasal fundamental ni, okay, saya ada soalan sikit. Siapakah yang mula-mula mengeluarkan shilling emas kat sini? Cik Syukur jangan jawab lah. Cik Syukur maha guru. Selain maha guru, ada pengguna setengah lain. Siapakah yang mula-mula mengeluarkan shilling emas? Jawapannya dekat buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Ada siapa tahu? Selain maha guru?
Tengah guru nak jawab? Yang mula-mula yang mengeluarkan shilling emas. Ya, betul. Jawapannya Maharaja Croesus, Raja Lidah yang kini di negara Turki. Dia dikeluarkan emas dekat tahun 560 sebelum Masihi. So, siapa yang beli buku menikah rasa pelaburan emas boleh baca lah. Sebagai basic, macam mak kata betul, kita kena ada basic. Walaupun benda tu tak perlu kita nak cerita dekat customer kita, tapi kalau dia tanya kan, saja kita nak nampak kita macam advance sikit ataupun pro sikit, kita cerita lah. So, ada announcement sikit daripada branch Ampang, Beriban. Esok lepas seminar Poli, ada slot khas daripada manager marketing kita, Krisha, Arif Syamel. Itu mengenai PG Mall. Dia harapkan semua boleh datang lah. Bawa merchant-merchant korang yang pernah daftar kan. Kalau boleh datang, bagi ramai dekat Ampang branch. Okay, sekian, terima kasih daripada saya. Papi Gol! Yes! Papi Gol! Yes! Spain! Yes! Thank you.